Hey, Adam here, one here, man. Ha. Okay, Assalamualaikum guys. So, kita hari ni berada dekat office Atim. Okay, sebab dah lama dah kita tak shoot kat office. Okay. So, konten apa Adam nak buat hari ni? Adam bawa glove training Adam ni. Ni glove twins tau. So, thank you pada twins. Tak ada macam sponsor, tak sponsor tu. Okay, so glove ni glove 10 ounce tau. So, bukan Adam nak tunjuk yang Adam ni apa ke, tapi sebab Adam nak tengok penumbuk budak-budak AIT perempuan di AI ni, adakah penumbuk dia orang sakit ataupun penumbuk dia orang biasa-biasa je. Adam akan challenge dia orang. Siapa yang dapat buat Adam senang, Adam bagi RM100. So, apa-apa pun kita pergi ke orang yang pertama. Let's go. Kalau Rina antara aku dengan Mat ni, seorang 3 kali tumbukan. Okey, 2 kali body shot. Kalau salah seorang tu senak, aku bagi 100 dengan kau. Okey. Boleh dah? Pelik. Dari kosong. Okey, 1. Mat lah pula, gila-gila lah. Tepi dah undi tu. Apa yang tepinya? Okey. Dah bodoh sakit. Sini. Lakas sikit. Lakas sikit. Okey. Mak tu lagi tu tepi. Oh, Okay. dah. Jangan. Okey. Last. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Sini. Dia kena senok, dia kena bagi duit kat dia. Aku bagi 100. Sakit lah aku terduduk ke? Okey. Tak boleh lah. Tak lepas. Okey. Kuat je. Kuat. Lepas geram. Okey. Barang kanda lah. Kanda. Alah, takut kanda. Takut bukan. Engkau? Tak lah, cepatlah. Sekali. Cepat. Okey. 1. Tak ada dapat sulit je. Okey. Aduh. Oh. Aku kena bagi duit ni tau. Dia sedap bodoh. Tak. Ni kena pasal ni bodoh, tak ada masuk. Macam mana nak tahu betul ke tak? Tak, dia berlakon. 100. Okey, so habis untuk Rina kita pergi pada Aisyah. Okey, so sekarang gini untuk Aisyah pula. Habibi Gusti. Aisyah dah ambil mic lah? Dah. Okey, so Aisyah 2 kali percubaan atas seorang. Alright. Okey. Yang bagi reason kenapa nak pukul kuat. Ada pernah buat apa-apa. Asya, Adam pernah cakap nak bagi 1,000, tak bagi 1,000. Konten. Aduh, kantai. Konten tahun lepas. Banyak sangat 1,000 tak. Janganlah cerita item semua macam tu. Janji tapi tak bagi pun. Kau je lah. Iya ke? Sini, cepat. Sini. Apa dia? Sini sikit. Longgar sikit. Oh, ingat tangan. Okey. Ingat tangan. Mana? Jangan sini. Apa? Ini muntah dah. Pusat. Okey, pusat. Okey, try. Okey. Sakit je. Aisyah bagi ni, Syah. Tak payahlah nak ajar. Okey, so. Okey, makan dah. Aku dah. Ajar, Mat. Okey. Adam susah lah konten ni. Okey. Sini aja. Okey. Hai, bawah sangat ke tadi? Yalah. Dekat tulisan ni. Okey. Janganlah tengok. Okey. Gitu. Oh, okey. Ni gelas 10 tu guys. Okey. Oh, okey. Satu lagi. Dah kan? Okay, dah yang terakhir untuk makan. So, kenapa dia buat kat perempuan? Sebab perempuan tak pukul tak kuat. Kalau lelaki suruh makan, suruh Syami yang tiba memang terduduk lagi kita orang. So, kita pergi perempuan selanjutnya. Let's go. Okay, aku hari ni nak challenge body shot challenge. Apa tu? Body shot challenge ni adalah glove tu. Okay. Siapa yang dapat senakkan aku dengan 3 tumbukan, aku bagi RM100. Kena tumbuk hang. 100. Tak bila kita tumbuk hang. Tumbuk aku lah. Kenapa nak tumbuk hang? Sebenarnya aku buat kau tumbuk partner. Tapi masalahnya partner kau tengah busy, partner kau tengah tidur. Jangan kot. Aku okey lah tumbuk hang. Semalam Rina tumbuk aku okey je. Bukan, aku rasa perempuan okey lah. Kalau lelaki jangan. Yelah, sebab itulah aku cakap korang yang tumbuk aku. Tapi dekat kawasan perut lah. Okey. Okey. Spek ni.
Zes. So siapa yang dapat senakkan aku dengan 3 tumbukan tu, aku bagi RM100. Wow. Okay. So okay, kita pergi Mira dulu lah. Una dulu lah. Aku macam tak. Kita dia. Tapi kalau orang lain dah start, aku sampai tu. Betul. Orang lain kalau dah start, sampai. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah saya, ya Allah. Saya buat atas tuntutan kerja dan arahan daripada Adam Nazri. Dia suruh, bukan saya. Tak, kau tak maknanya pun sebab aku dekat gym lagi teruk daripada ni. Yalah kan. Wangi. Gila aku tak pernah busuk. Ni bau kulit lah. Tak ada bau. Tak ada bau. Benda ni? Kulit bau. Kulit mahal weh. Okey, bagi tahu berapa gram ni yang beli? Asal nak tahu pula? Aku tak mesti takkan murah punya. Tak mau bagi tahu. Okey lah bagi tahu. 699. Cara orang jual glove sebelah. Weh, betul bodoh coach aku cakap macam tu. Kau beli glove mahal tapi nak pakai sebelah Aku macam Sebelah lagi ada kat dia lah. Ada lah. Bagi. Okay, bismillah. Bismillah. Dekat perut tau, bukan kat muka tau. Kat sini kau sini. Oh lah, nak yang dekat muka. Tak, kalau tak. Okay. Nak yang dekat muka. Okey, 3 kali ya. Satu. Tak boleh lah. 3 terus. Okay. Ingatkan 3 kali. Oh, siapa dah try dah? Rina dah, Rina, Aisyah, Aslah. 3 orang Siapa pun paling kuat setakat sekarang? Rina yang paling kuat. Paling sakit sekarang Rina. Okay. Una, jangan salah aim. Una, okey? Jangan kat bawah jangan kat bawah. Aku isap ke sana. Okey, sekali ya. Okey. Sabarlah. Okey. Lama ni kita dapat Adam. Kalau senang RM1 Okey. 3 kali. Lawan tekak ah. Okey. 1, 2. Kuat siap. Okey. Tak. Laki tak terlibat. Sepak boleh, sepak. Laki tak terlibat. Laki tak terlibat. Dah sepak kat mana? Aku pun main bola. Sepak. Kau bukan. Sepak. Okey, kalau macam tu aku rasa Adam satu kan ada satu. Okey, macam ni lah. Okey, dia macam ni lah. Tak itu ada Mira, Una. Tolong sekali ya. Lama geram ni. Lama geram ni. Okey, sekarang ni aku lagi geram dengan Ahmed duduk sini. Kau jangan Saya takut. Bagi aku ambilkan kau tengok dulu. Tak payah sakit bodoh. Mira nak tengok tak? Janganlah dia bola pakai. Lelaki sakit. Tengok tak? Nak tengok tak? Una nak tengok tak? Berapa kuat ni kadar cepat lah. Tak sakit bodoh gila 10 ni. Asli. Aku muntah siap aku. Dia tak percaya. Muka tak percaya. Okey. Okey, kita pergi pada Mira pula. Gurau je. Pak Kadar jangan ambil. Una dah 1, kita Mira 1 lah, okey. Risau aku. Tak kena, Daki yang satu. Di sini. Ini cuba. Macam. Mana cik? Dia ke tepi guys. Korang nampak kan? Okey. So alang-alang dah ada Iin kat sini. Kalau boleh senakkan Iin dah bagi 100. Okey, yang ni aku Mira dapat lama pendam macam-macam kan. So Tiny lah. Tiny nak lepaskan Mira. Kau tengok muka ni muka macam X kau. Ya Allah. Okey, tapi kali ni bukan perut muka. Perut. Ini okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Ini okey. Sanggup. Semalam share pukul makan okey je kan kan? Itu pun makan ke? Lemah Duihin. Mak pun boleh tahan. Mak pun boleh tahan, takkan Iin tak boleh tahan. Boleh. Tapi kena balas balik Tak boleh balik. Perempuan, Dayus. Ya. Okey, tangan belakang. Okey. Bismillah. Sorry. Kat dada tu, jangan dada tau, sini tau. Jangan tunduk Tiny. Okey. Takut kan Mira? 1, 2. Dia ya. Dia yang lari. Ada tadi betul-betul. Ada buat betul-betul tadi. Okey. Dia ke belakang badan dia. Tak apa. Aku tahan. Tak kena muka aku. Kesian. Kesian ke? Kat aku kau kata kesian. Tak apa. Okey, hit. Hit. Slow lah. Tak senang, tak okey kan? Okey. Okey sikit. Okey ya. Adam, tadi Mira Tak kira. Adam.
Una, kau ada 2 cubaan lagi. Okey, boleh. Nah, Una pula. Okey, kita pergi ke Una. Shot yang kedua. Aku tak payah nak buka-buka lagi. tak payah buka pun stress. Okey. 2. Kuat siap nombor ni. Tak dah. Okey. Untuk Una, okey. Yang kedua untuk Mira. Oi, dia ni marah betul kat aku Marah dah. Dia tak marah pun. Okey. Sakit. Mana dah? Sakit bodoh. Bawah dah. Okey, boleh. Okey, dan yang terakhir untuk Una. Terakhir. Betul ke konten hang? Okey, betul lah. Tak kena kecam ke? Tak. Berpeluh ni dia. Berpeluh bodoh aku. Okey, untuk Una. Last. Jangan buka lah sini. Bukan, aku tengok sampai berpeluh member. Okey. Dah lepas sekali. Dan yang terakhir untuk Mira. Yang terakhir untuk Mira. Setakat ni tak ada orang dapat 100 lagi. Oh ya? Tak senang lagi ya? Tak senang lagi. Tak senang betul-betul. Sebab tu perempuan. Kalau lelaki mampus lah aku. Okey. Kalau boleh kat sini pula. Daripada tadi kat sini. Oh ya ke? Kat sini pula. Hang ke tepi sini. Okey. Bodoh. Okey, so setakat ni okey ke? Yang itu okey. Laki tak? Okey, so thank you pada Mira dan Tangan kiri. Sekarang ranking kalau ikutkan. Oh, okey, ranking sekarang Mira nombor 1, Una nombor 2, Rina nombor 3. Okey, so thank you pada share Mira dan Una. Kita pergi hostnya, let's go. Okey, so sekarang kita ada share remote kat sini. Okey, mana tak? Aku tunggu. So, okey, share. Kat sini aku ada glove. Okey, aku nak kau tumbuk perut kita orang 2 kali setiap seorang. Kalau salah seorang tersenak, aku bagi RM100. Sekuat-kuatnya ke? Sekuat-kuat hati. Okey. Tak matinya. Ini gila. Okey, so saya boleh pakai dulu. Tak apa ke? Bawa tangan Rina sikit. Tak apa ke? Tak apa. Okey, aku dulu. Kat sini tau. Bukan kat kaki tu. Saya tumbuk je di kaki. Saya kiri ke kanan? Tak payah. Saya tangan mana? Tangan kanan, okey. Ikut saya lah, jangan muka je. Okey. Ni saya macam ni. Macam mana? Kaki ni twist tu. Ini. Okey, kat sini tau. Sumpah. Jangan kat dada tau. Kat sini. lah. Tak, okey. Tak sakit ke ni? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Takut. Sumpah boleh? Tadi Rina dah buat dah, okey. Ready? Buat aku boleh buat lagi. Okey, share, okey. Okey, mana? Okey. Lepaskan segala kemarahan, share. Okey. Okey. Aduh. Belum. Cepatlah. Okey. Macam mana kau? Okey. Apa jauh sangat tangan tu? Cepat je. 1, 2. Jangan sentuh lah. Okey. Sini. Baca kau. Baca. Cepatlah. Okey. Banyak dendam. Okey, dengan tumbukan. Okey. Boleh satu. Okey, so Rina dengan Aisyah lagi kuat pada Share lah. Oh, tak kuat? Itu je kita boleh cakap. Saya kena kuat ni memang buat. Share tak dah. Dia kena kuatkan lagi ni. Okey, tumbukan kedua je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jangan tutup mata. Saya buat macam ni, Syed. Assalamualaikum. Okey. Tak. Ni aja. Cabut hidung lagi. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, yang ni kuat. Okey. Aku baca ni. Okey, main pula. Okey. Tak, engkau tak main. Perempuan je. Laki pisang lah bodoh. Perempuan sedap bukan tumbuk urut tu. Okey, ni untuk Mat second chance. Okey. Mat. Kenapa? Masih takut guys. Kenapa? Pusing.
pusing lah pakai sepatu. Aku lah. Dia cari step. Okey, dia cari step. Okey. 1, 2, 3. Okey, Mat. Okey. Ada sedap dah. Tak payahlah buat. Okey. So 50 So tak ada kat sini kita orang still boleh bertahan lah dengan tubuh perempuan ni. Okey, thank you Sher. Thank you Sher, thank you Mat. Kita pergi orang yang terakhir, let's go. So sebabkan sebabkan Aslah tak siap lagi mata dia. Aku tak tahu. Maskara bawah. Bawah mata maskara tak siap lagi. Kita tengok. Mata dia sebelah tak siap guys. Mata sebelah tak siap. Okay, so Aslah, Aku challenge kau 3 kali tumbukan. Kalau kau dapat senakkan perut aku bagi kau 100. Dah ada orang buat belum? Semua aku dah rasa, tapi paling sakit sekarang Mira. Mira ada karate dulu. So kau tangan kanan ke tangan kiri? Kiri, sekejap. Mira dulu ada taekwondo, sebab tu dia kuat. Ya, betul, sebab Mira dia ada martial art kat diri dia. Dia belajar main benda pelik-pelik. Senang tapi tak sesakit aku boleh terduduk lah. So bagi 100 ke tak kat dia? Tak sebab tak sesakit yang aku nak. Sampai aku senang tak bangun. Mana Aci? Jangan macam-macam bodoh. Oh ya. Ni lagi mahal daripada maskara kau tu. Oh ya ke? So Aslah tangan kiri tak bau. Okay, so Aslah tangan kiri. Sebab kita tengok, adakah Aslah ni boleh menyenakkan satu perut kita? Perut? Satu perut. 3 kali tu bukan untuk Aslah Wah! Tapi tak patah kuku Sabarlah. Okay, so Aslah shot yang pertama. Sabar. Bukan dekat muka, dekat perut. Bangang. Okay. Yang pertama daripada Aslah. Okay. Perut celaka. Aku test. Okay, test. Test tak payahlah ke muka. Nanti dagu aku jadi kau. Semua. Okay. Jangan tahan. Jangan salah man. Yang bawah aku nak ada anak lagi. Jangan ada. Aku tak kuat lah. Tak apalah dekat perut. Okay. 1, 2, 3. Kenapa kau? Dia hayun buat aku takut lah. Kenapa dia macam ni? Kenapa? Kalau takut kenapa buat konten ni? Ini tolong pegang Adam pula. Takut Adam gerak lah. Okay. Satu. Okay. Kesian lah Adam. Okay. 2, 3. Okay. Dan yang ketiga. 3. Okay. Kau okey tak? Apa dia? 2, 3. Hai! Mana? Tak nak. Takut bodoh. Macam. Okay. Is it senang? Okay. Untuk Aslah. Ui, cuba sikit. Ui, walaupun tangan dia kecil tapi dia hayun tu kuat tu, momentum dia tu. Wah, Aslah. Kau biasa tumbuk Harry ke? Dah biasa. Dia dah biasa lebam-lebam lah. Sebab tu Harry dia macam takut sikit dengan aku. Aku macam Queen control. Aku selalu abuse dia. Astaghfirullahaladzim, kenapa? Pakai tali pinggang tak? Kadang-kadang pakai hanger. Kat mana tu? Buat video nak tengok. Boleh lah. Okay, so untuk Aslah, okay, biasa-biasa lah. Okay. Untuk nanti ada akan rankingkan satu-satu. Bukan siapa yang paling sakit. Thank you Aslah. Sorry Adam. Okay, Adam okey tak? Kalau tak okey kena buat apa? Adam benci lah. Tak ada lah. Kita pergi langsung. Let's go. So, dalam ramai-ramai EI team ni Adam rankingkan lah penumbuk siapa yang paling sakit. Okay, kita start pada yang paling slow. Penumbuk yang paling tak rasa apa dalam EIT jatuh kepada Sherina. So Sher adalah penumbuk yang paling tak sakit. Kalau dipukul laki dia Ingatkan aku menang. tak rasa. Okay Sher, silakan yang keluar. Okay, thank you. So, penumbuk kedua tidak sakit, iaitu yang ke-5 jatuh kepada Aisyah. Tak. Aisyah nombor 5. Yang dia dapat 100. Tak dapat. Aku rankingkan pada bawah. Nanti tanya apa yang terakhir. Sabar, yang terakhir Share. Penumbuk Share paling tak rasa. Alah, Ayu ni. Penumbuk kedua tak rasa Share. Apa dia lagi tinggi pula? Sabarlah, aku tengah ranking kan. Okey. Dah, silakan keluar. So, di tempat keempat kita memilih Aslah Hira.
Penumbuk Asla lagi rasa. Hey, aku ni abusive tau. Okey. Nampak je macam ni tapi brutal tau. Okey, silakan keluar. So, di tempat ketiga, 2 dan 1. Untuk di tempat ketiga, penumbuk paling sakit di item jatuh kepada Unalo. Sabarlah, belum lagi. So Una di tempat ketiga paling sakit. Tapi sakit juga boleh rasa. Selalu pukul Hafiz ke? Ya, selalu pukul sebab dia kuat melawan saya. So kepada lelaki di luar sana yang nak jadi husband saya, jangan main-main gila ya. Jangan main gila dengan Una. So, hanya tinggal Rina dan Mira sahaja di sini. Di tempat pertama jatuh kepada Mira. Dan Rina di tempat kedua. Oh, penumbuk Mira lagi sakit pada penumbuk Rina, tapi Rina jatuh nombor 2 lah. Okey guys, Mira nak tengok Rina tumbuk Adam last. Dah cukup lah, tak payahlah. Cukup. Sakit, okey? Main sini. Tak boleh? Saya dah sakit lah. Sakit lah. So, Mira akan jadi Adam akan transferkan duit kepada Mira. Dan Awak kita share dua lah Rina. share lah 50-50, okey? So, thank you kepada semua. Kita jumpa pada next content. Bye-bye. Love you. Muah.